Di sebalik sunyinya lorong-lorong di Pekan Papan, tersimpan sebuah kisah tentang pekan yang pernah hidup dengan suara manusia dan dentuman lombong biji timah. Dahulu, pekan ini dipenuhi dengan manusia yang berbangsa Cina yang datang ke bumi Perak hanya demi sekadar mencari rezeki. Sekarang, hanya tinggal sisa sejarah dan segelintir penduduk Melayu yang masih menetap di sini, yang masih setia demi menjaga kenangan yang pernah gemilang. Hai, saya Danish. Saya akan membawa anda menelusuri tentang kisah sebenar Papan, pekan yang hilang di sebalik waktu. Sekarang kita berada di Pusat Informasi Pelancong. Siapa sangka, pekan kecil ini pun ada Pusat Informasi Pelancong. Dalam pusat ini, anda boleh melihat catatan sejarah, replika 3D bangunan di Papan. Yang menariknya, terdapat peta bentuk muka bumi Papan yang dibuat dari kardboard dan macam-macam lagi anda boleh lihat di pusat informasi ini. Perjalanan kita diteruskan di Istana Raja Billah. Istana Raja Billah dibina pada tahun 1896. Istana ini ditinggalkan oleh seorang tokoh terkenal di Papan iaitu Raja Billah. Beliaulah yang mengembangkan pelombongan biji timah selepas raja asal. Sayangnya, tak dapatlah nak masuk rumah ini oleh kerana warisnya telah tinggal di Shah Alam. Sekarang kita berada di Floor Art Alley. Lorong ini membuktikan bahawa seni boleh menghidupkan sejarah semula. Yang menariknya kat sini, seni-seni yang berada di lantai ini dihasilkan oleh penduduk tempatan. Lukisan ini juga menggambarkan era pelombongan, wajah penduduk dan simbol kebersamaan masyarakat di sini. Okey, baik Puan Leong. Mengapa elemen ikan koi dipilih untuk dilukiskan di tepi longkang? Di Papan terdapat banyak longkang kecil yang merentasi jalan. Dan imej ikan ini mengingatkan kita kepada suasana kehidupan dahulu. Ush, handsome kan? Ini adalah gambar penduduk awal kampung Papan, guys. Wih, kamera depan muka pula. Okey guys, dalam galeri ni terdapat beberapa alat-alat yang pada zaman dahulu ada masih kekal sehingga ke hari ini. Yang pertama, peti ais. Nampak bukan peti ais tapi dia peti ais. Yang kedua, kabinet TV. Ada TV dan juga atasnya ada kabinet. Yang ketiga, mesin menjahit. Inilah dahulunya menjadi sumber ekonomi masyarakat Papan. Dan yang paling menariknya, terdapat kerusi rehat yang digunakan oleh masyarakat Papan pada zaman dahulu. Nampak selesa? Ini pula versi yang lebih lama. Nampak tidak selesa? Tapi jika kita berada pada zaman dahulu, kita pun boleh tertidur dekat kerusi ini. Okey Uncle, Uncle datang daripada mana Uncle? Dari KL. Oh, dari KL, jauh tu Uncle. Okey. Okey Uncle, mengapa Uncle memilih Papan sebagai untuk datang ke sini waktu sekarang ini? Kita kadang-kadang tengok tu TV punya ada orang recommend itu historical punya tempat lah, kita mari tengok lah. Okay. Sekarang kita telah tiba di bahagian dapur galeri. Galeri ini menunjukkan beginilah dapur pada zaman dahulu. Tengok. Menarik kan? Loceng ini bukanlah sekadar hiasan tetapi ia melambangkan feng shui dalam sesebuah rumah. Inilah Papan, pekan yang kecil tapi jiwanya besar. Setiap tempat yang kita pergi membawa kita kepada sejarah yang dahulu. Ia juga membuktikan bahawa sejarah ini tidak pernah mati. Jadi, kita hendaklah memelihara dan memelihara sejarah supaya generasi akan datang dapat menikmati dan menghayatinya. Inilah Papan, pekan yang hilang di sebalik waktu. Saya Danish, sekian, terima kasih.